Di sebuah perkampungan kecil di Kuala Krai, Kelantan, tersimpan sebuah warisan yang dibentuk oleh tanah, air dan tangan manusia. Sejak beratus tahun lamanya, tembikar mambung menjadi saksi kehidupan masyarakat Melayu yang digunakan untuk memasak, menyimpan air dan sebagai keperluan harian yang penuh makna. Setiap lingkungan dan ukiran bukan sekadar hasil seni, tetapi mencerminkan kearifan tempatan, diturunkan dari satu generasi ke generasi seterusnya. Namun, di sebalik keindahan dan nilainya, tembikar ini berdepan cabaran zaman yang kemodenan, perubahan gaya hidup dan semakin berkurangnya pewaris seni tradisi. Dokumentari ini membawa anda menyelami asal-usul, proses pembuatan serta usaha mempertahankan tembikar mambung sebagai warisan tidak ternilai negara. Inilah kisah tanah yang dibicara. Perjalanan ini bukan sekadar merentas jarak, tetapi menyusuri masa. Dari hiruk-pikuk bandar, kami melangkah pergi menuju ke sebuah perkampungan yang menyimpan cerita lama, Kampung Mambung di Kuala Krai, Kelantan. Dari segi proses pembuatan, dia ada dua jenis proses. Yang pertama proses tradisional, yang kedua moden. Yang keduanya proses tradisional ni kita guna tangan. Cuci tangan kita guna tumbuk. Tangan kita tumbuk sampai halus. Perjalanan ini bukan sekadar merentas jarak, tetapi menyusuri masa. Dari hiruk-pikuk bandar, kami melangkah pergi menuju ke sebuah perkampungan yang menyimpan cerita lama, Kampung Mambung di Kuala Krai, Kelantan. Semakin jauh perjalanan diteruskan, semakin terasa ketenangan yang jarang ditemui. Di kiri dan kanan jalan, alam berbicara dalam diam. Sungai yang mengalir perlahan, pokok-pokok yang setia berdiri, dan rumah-rumah tradisional yang menjadi saksi kehidupan masyarakatnya. Di sinilah tanahnya diambil, airnya digunakan dan warisan ini dilahirkan. Perjalanan ini menghubungkan kami dengan sumber sebenar tembikar mambung yang bukan hanya tempat tetapi akar kepada sebuah tradisi. Setibanya di kampung ini, kami disambut bukan dengan kemewahan tetapi dengan kesederhanaan dan keikhlasan.
Di sinilah warisan masih bernafas, dibentuk perlahan oleh tangan-tangan yang setia dan dijaga oleh jiwa yang tidak mahu ia. Di sinilah warisan masih bernafas, dibentuk perlahan oleh tangan-tangan yang setia dan dijaga oleh jiwa yang tidak mahu ia hilang. Perjalanan ini menjadi langkah pertama untuk memahami erti sebenar sebuah warisan. Buat lagi semula yang tengah ni nak record tengah buat sebanyak orang berlainan. Okay. Okey dah. Nama saya Nur Kamalah binti Abdul Halim, nombor menteri C22A0402. Hari ini saya akan menerangkan refleksi diri tentang bengkel warisan Mambung yang telah kita jalankan. Kesimpulannya, projek ini telah berjaya mencapai objektif yang telah ditetapkan serta memberi impak yang positif kepada komuniti, khususnya dalam meningkatkan kesedaran dan kefahaman masyarakat terhadap kepentingan pemeliharaan warisan budaya. Pelaksanaan projek ini jelas menunjukkan bahawa penikmatan aktif komuniti merupakan elemen penting dalam memastikan keselestaraan warisan di samping memupuk rasa tanggungjawab bersama dalam kalangan masyarakat setempat. Walaupun begitu, kerjasama dengan pihak berkepentingan amatlah penting dalam menjaga warisan di negeri ini. Berdasarkan maklum balas komuniti, projek ini harus diteruskan bagi memberikan manfaat jangka panjang dari segi pendidikan sosial dan budaya. Oleh itu, projek ini amatlah penting bagi memastikan kelestarian warisan tembikar Mambung di Kuala Kerai ini terus terpelihara di masa akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusra Wati Abdullah, bernombor metrik C22A0162. Tuntasnya, projek ini telah mencapai objektif yang ditetapkan dan memberi impak yang signifikasi terhadap komuniti, khususnya dalam meningkatkan kesedaran serta kefahaman masyarakat terhadap kepentingan pemeliharaan warisan budaya. Daripada hasil pelaksanaan projek telah menunjukkan bahawa penglibatan komuniti ini memainkan peranan yang paling penting dalam memastikan kelestarian warisan. Justru, turut memupukkan rasa bertanggungjawab terhadap kalangan masyarakat setempat. Namun begitu, terdapat beberapa penambahbaikan yang boleh dilaksanakan di masa hadapan. Antaranya melalui perancangan yang lebih sistematik, pengukuhan kerjasama dengan pihak berkepentingan serta penggunaan pendekatan dan medium yang lebih berkesan. Akhir sekali, projek ini diharapkan dapat menjadi asas kepada pelaksanaan inisiatif yang lebih bersepadu dan berterusan dalam usaha memelihara serta memartabatkan warisan negara. Sekian, terima kasih. Saya Nurhani Syafiqah binti Jusoh, nombor metrik C22A0313. Projek berkaitan tembikar Mambung telah memberikan kefahaman yang jelas tentang kepentingan warisan ini dalam budaya masyarakat setempat. Hasil kajian menunjukkan bahawa tembikar Mambung mempunyai nilai sejarah dan identiti yang tinggi. Namun, ianya berdepan dengan cabaran seperti kurangnya minat dari generasi muda dan persaingan produk yang moden.
Oleh itu, usaha pemeliharaan melalui proses dokumentasi, pendidikan dan sokongan komuniti amat penting bagi memastikan kelangsungan warisan ini. Kesimpulannya, secara keseluruhan, projek ini membuktikan bahawa tembikar mambung merupakan warisan budaya yang perlu dipelihara dan dipromosikan secara berterusan. Diharapkan agar usaha pemeliharaan dan kesedaran masyarakat dapat dipertingkatkan bagi memastikan warisan ini terus lestari pada masa hadapan. Sekian, terima kasih. Nama saya Nur Husna Syahidah binti Abdul Hanid, nombor matrik C22A0220. Secara keseluruhannya, projek tembikar mampu memberi kesan positif kepada komuniti setempat dengan mengetengahkan semula seni kraf tradisional sebagai warisan budaya, khususnya kepada generasi muda. Projek ini bukan sahaja memperkenalkan proses pembuatan tembikar, malah meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap nilai budaya dan sejarahnya terkandung dalam hasil kraf tersebut. Dari segi sosial pula, projek ini memberi peluang kepada pengusaha tembikar untuk berkongsi ilmu serta merasakan hasil seni mereka dan dihargai. Hubungan antara komuniti, pelajar dan pihak berkepentingan juga dapat diperkukuhkan melalui aktiviti yang dijalankan. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa penambahbaikan yang boleh dilakukan, antaranya melibatkan ramai golongan muda serta mempergiatkan promosi melalui media sosial dan platform digital. Komuniti turut berharap projek ini dapat dilaksanakan secara berterusan bagi memastikan kelangsungan warisan serta sokongan dari segi kewangan dan pemasaran. Sebagai rumusan, projek ini berjaya meningkatkan kesedaran terhadap seni tembikar mambung dan mempunyai potensi besar untuk dikembangkan sebagai sumber ekonomi dan tarikan budaya sekiranya dirancang secara sistematik dan berterusan. Sekian, terima kasih. Jang Hayat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Sufarini binti Sufari, memegang kad matrik C22A0333. Tembikar mambung bukan sekadar hasil seni daripada tanah liat, tetapi lambang hubungan herat antara manusia, alam dan warisan nenek moyang. Setiap bentuk dan teksturnya mencerminkan ketekunan para penggiatnya yang mewarisi ilmu secara turun-temurun tanpa bergantung kepada teknologi moden. Dalam proses pembuatannya terselalah nilai kesabaran, kehalusan rasa dan penghormatan terhadap alam sekitar. Refleksi terhadap tembikar mambung menyadarkan kita bahawa warisan tradisi bukan hanya untuk dipamerkan tetapi perlu difahami, dihargai dan dipelihara agar terus hidup dalam arus kemodenan sebagai identiti budaya yang bermakna. Sekian. Okey, nama saya Gloria Abigail Insus. Nombor matrik saya C22A 0199. Tembikar mambung merupakan warisan budaya yang mencerminkan kreativiti, kemahiran dan kebijaksanaan masyarakat tradisional Kelantan dalam memanfaatkan sumber alam sekitar. Ia bukan sahaja berfungsi sebagai barang kegunaan harian, malah menjadi simbol identiti dan kesinambungan tradisi yang wajar dihargai serta dipeliharai agar tidak hilang ditelan arus kemodenan. Selain itu, tembikar mambung juga memberi pengajaran tentang nilai kesabaran, ketelitian dan semangat gotong royong dalam proses pembuatannya. Setiap hasil tembikar dia melibatkan pengalaman dan ilmu yang diwariskan antara generasi, menjadikannya bukan sekadar produk fizikal tetapi khazanah ilmu dan budaya yang perlu dipelihara serta diperkasakan untuk generasi yang akan datang. Tembikar mambung ni bukan sahaja sekadar objek ataupun amalan tradisi, tetapi dia juga berkait rapat dengan kehidupan dan juga emosi dan pengalaman masyarakat yang membuatnya. Perbincangan bersama komuniti ini telah membuka pandangan saya bahawa setiap pembuat tembikar ini dia mengandungi nilai kemanusiaan seperti kesabaran, kebersamaan dan juga rasa hormat terhadap generasi dahulu dan juga alam. Contohnya, setiap pembuatan tembikar mambung ini dia menggunakan sumber-sumber alam seperti tumbuh-tumbuhan,
pokok dan juga haiwan. Ini menunjukkan hubungan antara manusia dan juga alam ni wujud dalam pembuatan tebikar mambung. Seterusnya, kesan projek ini terhadap komuniti adalah dapat dilihat melalui perubahan sikap dan juga emosi, di mana komuniti mula berasa dihargai apabila pengetahuan dan juga pengalaman mereka didengari dan juga didokumentasikan. Carangan penambahbaikan yang perlu dilakukan oleh komuniti adalah dengan menemukan kumpulan ataupun persatuan yang mengkaji tembikar yang aktif berkomunikasi dan juga berkongsi ilmu serta bekerjasama dalam pemasaran dan penganjuran kraft supaya tembikar mambung ni dia dikenali dan juga tak ditinggalkan. Akhir sekali diharapkan supaya cadangan penambahbaikan ni dapat membantu tembikar mambung ni lebih ke depan dan juga tak dilupakan. Daripada tanah yang sunyi, lahirlah sebuah warisan. Daripada tangan yang sabar, tercipta sebuah kehidupan. Tembikar mambung bukan sekadar tanah yang dibentuk, tetapi suara sejarah yang hampir tenggelam dalam arus masa. Jika satu hari tangan ini berhenti membentuk dan tanah ini tidak lagi dihargai, maka hilanglah bukan hanya sebuah seni, tetapi sebahagian daripada jiwa dan identiti kita.